Kat Prakano Bangkok ada satu hantu yang paling orang takut. Nama dia Nang Nak. Dulu katanya Nang Nak ni ada seorang suami. Dorang keluarga bahagia. Tapi satu hari suami dia kena hantar pergi perang lawan Burma. Masa tu Nang Nak tengah mengandung. Tiba satu malam dia nak bersalin, tapi terpaksa bersalin sorang-sorang sebab tak ada orang tahu. Akhirnya dia mati dengan bayi dia. Bila suami dia balik, dia terkejut sebab orang kampung cakap isteri dan anak dia dah mati. Tapi suami Nang Nak tak percaya. Katanya hanya suami dia je yang boleh nampak Nang Nak. Sejak tu roh Nang Nak berkeliaran kacau orang kampung sebab berdendam tak tolong dia bersalin. Orang selalu nampak Nang Nak ni berambut panjang, berbaju cut tie warna kuning lusuh, muka pucat. Ada satu cerita tahun 2018, seorang driver Grab bike ambil penumpang perempuan cantik baju kuning berdiri tepi jalan. Sepanjang perjalanan dia rasa berat, tapi bila sampai destinasi baru dia sedar tempat duduk belakang kosong. 1 tahun lepas tu, seorang pemuda Malaysia nama Amirul buat live Instagram sambil cabar Nang Nak, nak buktikan dia tak wujud. Mula-mula dia gelak, bongkak, tapi tiba-tiba live terputus. Esok pagi hanya bot dijumpai hanyut terbalik. Mayat Amirul tak pernah dijumpai sampai hari ini. Sampai sekarang kalau kau lalu Prakanong malam-malam dan dengar suara lembut panggil dari air, jangan toleh. Nang Nak tak pernah hilang. Dia masih tunggu suami dia balik.